Aloha, Assalamualaikum. Swadika, jumpa lagi dengan Nana di Nana Supapa Channel. Lo ni Nana duduk di Patani, jemput teh dari sosok Abe Burhan Samo. Hari ni Abe sosok kita buat open house untuk rakyat-rakyat dia untuk menyambut hari raya Aidilfitri. Patut alhamdulillah kita boleh juga dapat jemput dan tepah Bu Nana Gabu Premium. Gabu Premium ni mari suruh orang Patani Tera. Nanti kita nak pergi jumpa dengan tuan hijau dah. Kumpulan dari gangster. Jadi kalau tengok di suasana tengok ramai orang pada petang. Bunyi kata malam ni ada anasi hot weather juga tengok comel untuk open house dia. Nanti kita nak kecek lebih hambat tak. Tengok ni kita jumpa dah dengan sosok kita ni. Tahniah deh. Akhirnya berjaya. Tengok apa nama dah tengok level song ni bang. Apa tu jemput koyak ko leka kata kena-kena pun kena jemput kan anak mari juga. Ingat anak lagi dah. Itu adalah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita nak menjalin program open house Aidilfitri. Aidilfitri dah. Nak buat tengah masa hari raya diberkatkan oleh Allah. Orang semua ada kakak itu semua banyak kek zero dalam keluarga. Lepas tu ambil kesempatan 7 hari Sawal. ก็ขออนุญาตนะครับแทนภาษาไทยนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับ Open House บ้านสสเบฮันเรานะครับได้แดงวันนี้เราได้เปิดลานบ้านเพื่อให้ทุกท่านได้มาสานสัมพันธ์มิตรไมตรีระหว่างกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีแขกในระดับ VIP หลายท่านด้วยกันนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสสคนสีของเรานะฮะจากเขต Nanti kita nak bawa tengok bayakan ngan bola tengok ni. Wow. Tengok comelnya open house dia tengok. Allah kuih-muih banyaknya. Okey. Ni dari mana ni? Dari Zen Sweet. Zen Sweet. Pergi Zen Sweet di Patani. Di Patani. Ya ada kedai dia ni tengok Zen Sweet. Tengok comel kek dia deh. Wah, siapa nak makan free? Boleh. Hari ni free tengok. Ni Bu Nana. Bu Nana comel tengok ni banyaknya makan ni. Sudah kena serai tengok ni. Hebat. Pakai tunggu je nanti kita nak buat. Kita tunggu petang. Anak buat sedap. Beres. Kita hentikan Nana dah ni. Petang. Sudah lah kena serai dah lah. Nak serai dah lah. Tu siapa nak ambil tepah hair dari Nana buat premium gini. Untuk bagi. Banyak lagi. Nanti tengok kita siapa kena ambil orang tempat teh di Pucuai dah lah ni. Memang nak jadi bagai jadi. Takut. Gamalah kakak mari tunggu nak makan. Tak apa, insya-Allah kita nak buat bercukup dah. Kita boleh makan belakang. Tu dia. Kau ambil siang minta kata. Tunggu belakang lah pulaknya yang kau orang dah tunggu dah. Tu. Siapa nak tepuk Nana? Bek borong mana Nana gidi ibu mana kau ya dah? Ni dalam yai pemari. Dalam yai organik. ya. Lam yai. Okey. Ais kering. Ais kering sabung pun ada. Tengok ni. Ais kering ke apa ni? Ais kering sabun. Ais kering sabung. Ada ni tengah cocok. Oh ya. Wah, tengok ni sedapnya ais kering sabung. Ada nak. Bukan adik dia. Buk apa ni? Buk SKA bukan. Buah pun ada. Oh sedap. Tengok ni colek dia. Tengok ni sedapnya. Colek dia. Biasa nak jual mana kak? Dok biasa jual. Dah jual ni. Oh kalau jual tengok colek sedap ni. Buah dia apa banyak tengok ni. Oh baik manis bau siapa? Ni kuih apa ni kak? Saku nak ketik je. Saku nak ketik warna merah. Merah hijau besok kan? Sama je tapi yang ni ya clean pula. Pirang.
sirai. Apa tu? Apa ni? Clean baik tu. Bai teh. Wah, Daun sedap babu. Daun pandai. Bau daun pandai. Belah ni ada nasi kabu. Wah, nasi kabu pun ada. Ni apa ni kak? Budu ya ni. Wah, budu kau yang dia tengok ya bubuh. Ya bubuh awah repah. Ha takkan berserah siap dah ni tengok ni. Oh, makan ngamin. Ada. Apa tu? Bersambal. Bersambal, bersayur. Saya snack sikit kara deh. Boleh ya, nak ambil tahu mana pun boleh. Wah, ni kedai apa ni? Popia. Popia kaitan. Ni tengok kuah ya. Tengok. Buka aceh dulu. Wow. Wow, sedap ya. Ni popia. Ni kedai apa ni? Kedai apa ni? Kedai Santri Selayang. Yang satu. Kesimo tengok ada tengok orang ngodar dah ni. Ni setah tengok jangan ni setah ni. ตัวจริงสวยมากแล้วก็เนี่ยย้ำนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมอร่อย ได้ เขาบอกว่าแบบนี้เลย แต่ยังไม่เสร็จนะทำคลิปก่อน โอเคเวรอติกาปะเวนี่กาปะนี่กะ ที่เกบะค่ะ โอเคป้าเคป้าแล้วกาปะได้ ada sutong udah aye sotong udah aye. Oh, kebab apa kapung tengok ha lauk ni. Oh, sedapnya. Tu tengok ha. Ada udah, ada aye. Itu kebab ada udah aye, ada belakang. Tengok ha. 35 sah. Kalau sen jual 35 lah biasa. Hari ni makan beri. Makan beri. Ni buah aye. Bata mau udah. Udah lagi. Itu ya campur belakang ni tengok ni. Nama kedai? Meluk pet. Meluk pet. Tu dia. Tu yang bubur rasa. Tu sedap weh. Buku tak apa. Ni boleh dah. Tengok ni sedap ni nanti bentar lagi kita nak gitarah. แต่งตั้งรัฐมนตรีที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับ Wah, kita jalan lagi. Oh, ni gapo ni? Ni kedai kuih cap. Kuih cap dari mana ni? Comel-comel ni. Dari Seta. Tu dari Seta ni tengok nam. Gitu ya. Oh, ni kuah ya ni. Kena terang ni. Ya kata kecak dulu. Ni kuih cap orang sahur sini ni habis tepah mari. Wow, nanti tagi kita terang. Ni apa ni? Orang baris ramai panggil. Ni malam mana baris? Abang tak ada lah. Baris tak ada dah. Kat ni dia baris je lah dah ni. Siap kena baris juga lagi tau. Oh, sedap tengok ya Wan malam. Mana? Yam. Boleh. Nanti tak siap kata buat clean dulu lah. Kan nak makan yam kena nak tak sudah lagi. Premium lagi. Tam le TikTok kan. Ya kan? Boleh terang ini free. Tak kena pergi beli. Ni tengok ni gapo ni duk gibah ni. Tengok ni. Wow. Oi. Tu dia. Ni baru jumpa. Tak naik tapal lah. Gini dah. Tagi. Nanti kita nak tengok kawak dah. Nak musim kali lagi. Boleh. Kita nak tengok kamu sista. Wah. Tengok Aduh, jadi kaya. Ramainya kedai ni. Ni kedai gapo ni? Lasa. Wow, tengok ni kuah lasa. Wah, sedapnya. Apa tu? Nasi daging. Oh,
itu sate pada. Sate. Kita tengok sate ni. Ni tukar ni. Yang mana tukar? Tukar sate. Ni pembatu. Ni pembatu. Alah. Tengok apa sedap kali sini. Sate kali. Sate kani. Ini bakso nak terah. Lakon ni nasi apa ni? Nasi lemak. Nasi apa kak? Nasi lemak tengok ni sedap ni. Oh. Nasi lemak pada. Nu apa nu laksa? Oh, laksa. Wah, tu nasi arak tu. Nasi kamu. Ni, tengok ni mari dah ni. Wah, sedapnya. Sate kat ni. Nanti tu nak perah. Yo, bismillah. Benda kat Nona ni. Mana? Tengok mana? Lepek. Tengok lepek. Ya kata tengok kat Nona lepek. Ada. Nana bawa yam mari sini. Dia terah deh. Yang premium tu. Ni ambil behang awak. Wah, nasi lemak. Ni famous ambil behang awak diri. Hati kita nak terah nasi lemak ambil behang deh. Terah nasi ya dulu. Lemak. Nasi dia beras air panjang-panjang deh. Sedap. Sedap. Tapi Nana liu laksa. Laksa dia deh. Ada laksa kecil. Lepas tu ada laksa. Ada laksa. Lepas tu ada kuah pumpla. Apa ni? Kuah sia ya? Kuah kuning. Lepas tu kuah apa? Kuah putih. Kengkiwan. Mana yang kita weh kali. Pumpla deh. Pumpla ya buah gepong, ya buah harga ni. Kuah terung, ya buah ikan. Ni. Kita nak terah kuah putih pula. Ni jadi tutup lah kali ni. Tutup lepas tu ambil ulai. Ni ulai yang suruh ambil ni. Tu dia. Jadi dah tu. Okey, nanti kita lagi makan di buk. Kak Nur, kita duduk dengan Kak Nur dengan nasi yang terkenal Zuhal. Ya. Lagu mana hari ni rasa? Rasa sangat gembira sekali, senang sekali Kak Nur. Sedap deh. Ya. So Zuhal memang sedap lah weh. Nak giceng di Bromo di sini. Kita tak boleh nak tinggal, tak nak kena buat kerabu sudah. Kak Nur lagu mana? Lepas ada buat ni kita Hari ni ke alhamdulillah sekali dah. Orang panggil katanya apa roh? Benar hak kita buat hari ni luar biasa. Patunya dengan sakat teh kita, dengan orang panggil awal-awal kita letak katanya orang setakat ni, tapi bila sampai hari sungguh Ya Allah. Ya katanya sekalipun yang kita katanya orang beramai-ramai orang hari ni tu makannya kita tu orang panggil katanya sempurna. Sempurna. Sebab dengan takat masa kita letak tu orang panggil katanya semua tu dapat makan. Boleh makan. Habis go molek dengan orang. Sebab apa kita nak tahu semua kan saya berlakon dia. Saya berlakon ke Behang memang dia tu orang gapo nama kita dah kenal lama dah peduli kau orang. Jadi orang kampung pun mari berminat dia dah. Kak Suhan nak royak gapo lagi? Kahano Yakta, terima kasih semua yang datang di sini dan yang paling penting terima kasih kepada Behan dan juga Kak Nuk Cingan. Sangatlah penuh-penuh hati untuk buat kegiatan yang sangat luar biasa ini dan juga banyak karo. Hok ni tak boleh makan hok ni. Ada buat lain boleh makan lain. Lepas tu hok ni tambah pula. Tak ada putus. Insya-Allah dan masa depan lagi dah kita juga akan buat lagi lebih baik lagi. Pakai Nuk diri pun deh royak kon anak-anak mai bisik. Marilah tambah pula barang nyanyi kau orang. Gitu. Kalau orang lain ikut mu lah. Makan sekat tu padai lah gitu dah kata tapi sebelum tu kita pun pergi cari dah tapi kok alhamdulillah Kak Anu pun support kita juga. Jadi nyoba nama pemurah juga dia deh. Semoga maju jaya lagi abang kita taniah juga deh. Siapa ke takat hak dia nak boleh jadi sosok dah.
sikit lagi Rata Menteri pula. Kakak yang dia nak tu salah satunya orang panggil satu Allah yang kita boleh hijau untuk tempat teh, boleh memaju lagi kepada tempat teh. Kalaunya kita tak ada alat ni, susah juga bagi dengan deh untuk nak memajukan tempat teh, untuk nak ukar satu-satu masalah kepada rakyat tempat teh. Kerana belum pada ning deh, kita sentiasa bersama dengan rakyat, ahli kampung deh. Banyak masalah masuk mari kita. Ya, memang. Kalau kita masuk rapat sungguh kita nampak. Tapinya bila kita tak ada alat untuk nak kerja untuk rakyat, untuk masyarakat, susah. Ini hanya satu alat yang kita ingin nak ambil alat ni kerja untuk tempat teh tu dengan sebaik-baik mungkin. Ya, bukan untuk nak hiasi diri. Supaya anu kata kejayaan kita bukan kita dapat jadi salah satu wakil rakyat, tapi kejayaan kita adalah bila orang kampung mari rayuha kepada kita, mari goyak masalah kepada kita, kita boleh selesai masalah, boleh beri sokongan tak sekira kegiatan mana hok nak bangkat tarah dalam masyarakat dan nak memajukan masyarakat kita. Masalah kita ukar. Sokongan untuk memaju. Boleh buat selesai masalah. Itu orang panggil kejayaan kita. Ya bagi Behan sendiri pun orang panggil kejayaan dia bukan wakil rakyat. Bukan boleh jadi wakil rakyat, tapi dapat selesai masalah rakyat. Ya, betul. Itulah sikit banyak dari Kak Nuk dengan Suhai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang saya sama-sama. Terima kasih semua. Ya, betul. I love you so much. You too. Bye-bye. Nanti jumpa lagi Nana gimana deh.